Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Amirul Hamzah bin Ajmain. Saya Putri Nur Umairah binti Zulkifli dan kami dari tim inovasi IKTVN Cembung. Hari ini kami akan membentangkan tentang Sustainable Smart City. Berikut adalah perancangan model Sustainable Smart City. Pertama, konsep utama model ini mewakili bandar mesra alam dan lestari yang mengintegrasikan teknologi hijau dan bahan kita semula. Elemen utama model, bangunan hijau, ia dibina dari cardboard dan polistrina terpakai dengan atap cardboard sebagai reflektor solar dan bumbung putih dari kertas kilat. Seterusnya, laluan mesra alam. Laluan pejalan kaki dan basikal diperbuat daripada kertas berwarna biru. Selain itu, stesen pengecas EV mini simbolik ke arah penggunaan kenderaan elektrik dibina dari cardboard dan kertas kilat. Akhir sekali, sumber tenaga hijau. Panel solar ini dibuat dari cardboard dan kertas kilat juga. Antara bahan kita semula yang digunakan ialah cardboard atau papan polistrina sebagai keseluruhan struktur bangunan. Seterusnya, kertas kotak sebagai panel solar, kereta mainan sebagai kenderaan EV yang digunakan dalam model ini. Akhir sekali, pokok dan rumput tiruan serta figura mainan dan lampu LED sebagai hiasan dalam model ini. Akhir sekali, cara pembinaan model. Langkah-langkah utama ialah reka bentuk bandar di atas papan keras iaitu cardboard atau kotak tebal. Yang kedua, susun bangunan dengan cardboard atau kotak tebal. Pastikan ada perancangan, jalan dan laluan. Yang ketiga, letakkan panel solar mini iaitu cardboard yang dilekatkan dengan kertas kilat di atas bangunan. Yang keempat, buat stesen pengecas EV daripada cardboard yang dilekatkan kertas kilat di atasnya. Yang kelima, letakkan figura mainan, kereta mainan, pokok dan rumput tiruan serta susunkan lampu LED di tempat yang tertentu. Itu saja pembentangan dari kami, tim inovasi IKTVN Cembung. Sekian, terima kasih.